Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Khairi Afif. Untuk video yang lepas, aku ada share dekat korang kita orang punya trip winter season Korea dan juga Shenzhen 6 hari 5 malam. Kita orang 5 hari di Korea dan 1 hari transit di Shenzhen, China. Masa tu winter trip, jadi memang sejuk. Suhu lebih kurang -2, -5 macam tu lah, paling-paling sejuk. Jadi so this time aku nak share dengan korang macam mana pakaian yang sesuai masa winter season. Jadi sekarang bulan 10, masih belum terlambat untuk aku share dengan korang pakaian yang sesuai untuk trip korang bulan 11, bukan bulan 11, bulan 12, 1 dan juga 2 tahun ni lah. Bulan 12 tahun ni dah nak sampai dah waktu winter. Jadi stay tune sampai habis. Bagi korang yang nak main salji tu terutamanya, stay tune dan take note pakaian macam mana yang perlu. Dalam winter ni kita tak perlu nak pakai tebal-tebal. Jadi bagi korang yang first time tu, tak payah menyusahkan diri untuk pakai sampai 7-8 lapis tu. Sebab end up korang akan berpeluh je, tak selesa. Jadi aku nak share kat korang cara paling selesa dan paling efisien untuk korang dalam musim winter. Let's senggalo. Okay, first kali aku dah sediakan semua pakaian yang korang perlu tahu. So, aku mula sekali dengan kepala. First kali, kepala kita ada 3 bahagian yang perlu kita tutup. First kali leher, telinga dan juga kepala lah. Jadi ada orang tu dia tahan tak tutup kepala pun okey. Macam aku just tutup telinga dan juga leher pun dah okey. So, first step sekali, korang kena ada ni, neck cover ataupun scarf. Kalau korang tak ada neck cover ni, scarf pun okey. Dekat Korea ada banyak jual, ataupun dekat mana-mana negara yang korang pergi tu ada banyak jual scarf lah. Okey, jadi pakai je neck cover macam ni. Bila korang pakai neck cover ni, automatik bila korang rasa sejuk mulut ke hidung ke, korang boleh tarik macam ni. Jadi ni boleh dapat cover lah daripada angin sejuk tu keep on masuk. Sebab bila waktu sejuk ni, udara dia kering. Jadi bibir korang, hidung korang akan rasa kering. Jadi korang perlukan something yang nak cover lah, nak tutup macam ni bagi kurang rasa sejuk tu. Dan korang perlu juga pakai pelembap bibir ke apa kan. Okay, tu part lain. Tu part nak jaga kita punya kesihatan lah pula. Jadi so next kita pergi ke telinga. Untuk yang telinga, aku ada beli ni dekat Siumat. Di cover telinga ni mudah, pakai macam ni je. Okay, sepanjang trip sejuk, musim sejuk winter, aku tak pakai snow cap sangat. Ada pakai, tapi kalau aku pakai snow cap, aku tak akan pakai dah cover telinga. Sebabnya snow cap tu pun dah tutup sekali dengan telinga dah. Jadi kalau korang ada snow cap macam ni kan snow cap kan, korang boleh pakai je snow cap tanpa penutup telinga ni. Okay, jom kita pakai. Alright. Okay, ni snow cap. Korang boleh tengok dia dah tutup sekali dengan telinga. So cun, memang tahan sejuk lah. Jadi kita ke next step, itu badan. Jom. Okay, untuk badan, korang tak perlu nak pakai tebal macam aku cakap tadi. Tak perlu sampai 7, 8, 10 lapis. Sebab tu korang akan jadi berpeluh kat dalam, lama-lama masam, busuk macam tu. Jadi cara yang terbaik, kita akan buat 3 layer untuk bagi tahan sejuk tubuh kita. First layer yang paling penting itu korang kena ada long john ataupun heat tag. Jadi long john ataupun heat tag ni dia datang satu pasang baju dan juga seluar. So first kita cakap bahagian atas dulu. Okay, first layering kita kena pakai long john baju atasnya ataupun heat tag. Korang boleh beli di Decathlon ada, dekat Uniqlo ada, ataupun Shopee ada. Ni aku beli dekat Shopee berapa ringgit je, tak ingat dah. Sebab dah lama dah. So first layering, take note long john heat tag. Jadi long john heat tag ni penting untuk kita tak nak bagi angin sejuk masuk dari
pergelangan tangan lah. Benda ni dia lengan panjang. Jadi dia sedikit macam wrap badan kita lah. Dia takkan bagi angin sejuk tu masuk. Jadi keep badan kita tu warm. Okey, second layer. Second layer korang boleh pakai baju lengan panjang ke, boleh pakai apa ni, ataupun sweater, ataupun korang boleh pakai baju macam ni. Baju apa saya lupa nama dia ni. Korang boleh beli dekat Decathlon. Ni aku ada beli dekat Decathlon. Jadi ni boleh pakai untuk second layer. First layer heat tech ataupun long john. Second layer boleh pakai baju lengan panjang, sweater, hoodie ataupun baju macam ni. Baju yang macam ni memang selesa. Untuk layer terakhir kita kena pakai tebal tu. Ni puffer jacket. Puffer jacket yang ada gebu-gebu, gemuk-gemuk ni kan. Ataupun jacket yang untuk snow ski ni kan. Yang penting sekali kalis air. Sebabnya snow ni kalau kita pakai pakaian yang tak kalis air, dia akan cair dan meresap. Kita akan sejuk lah. Jadi penting sekali kita cari pakaian yang kalis air. So untuk seluar sama je. Kita perlu pakai 2 layer je. First layer adalah long john tadi ataupun heat tech. Yang second layer korang boleh pakai seluar biasa tu. Kalau tak main salji, korang tak perlu pakai seluar yang kalis air. Macam hari tu aku pergi ke Korea, memang tak ada salji, tak dapat salji, tak ada rezeki dapat salji. So aku pakai seluar biasa je, pakai seluar jeans yang kita pakai biasa tu. Tu pun dah mencukupi, boleh tahan sejuk dah. Jadi kalau korang nak main snow, nak goleng-goleng dalam snow, nak buat macam dalam movie tu kan, nak main snow macam tu kan. Jadi korang kena pakai pakaian yang waterproof. Make sure korang kena cari baju waterproof. Yang luaran lah, baju waterproof, seluar waterproof, kasut waterproof. Okey, untuk kasut. Kasut korang kena cari yang waterproof. Jadi kena cari dia punya material waterproof dan juga tapak ni kalau boleh yang keras lah. Dan juga tak licin waktu snow. Sebab waktu snow ni korang kena faham, lagi-lagi yang dia panggil black ice. Black ice tu snow yang dah lama, dia dah jadi macam ice. Jadi bila korang pijak tu automatik memang akan gelongsor lah. So kena cari tapak kasut yang cun, tapak kasut yang berkualiti. Okay, ni kasut biasa-biasa je aku beli dekat Shopee. Jadi dekat dalam dia pun ada macam bulu-bulu ni kan, nak bagi tahan sejuk. So far kalau tak main snow, korang pakai sneakers biasa pun dah cukup dah. Macam last year pergi Korea, aku pakai sneakers je. Sepanjang trip memang pakai sneakers je, tak pakai kasut kalis air ke apa. Okay, Alhamdulillah. Jadi bagi korang yang nak main snow, especially main snow lah, wajib memang pakai pakaian yang waterproof. Aku ada pengalaman sebenarnya. Masa tahun 2017 aku pergi ke Sapporo, Hokkaido. Aku tak ready langsung pasal kasut. Jadi aku pakai kasut badminton masa tu. Aku ingatkan okey, masa tu budak lagi kan. Ada pakcik aku ajak last minute, 2 hari sebelum fly, dia cakap, Hafiz, jom pergi Sapporo, Jepun. Jadi aku tak sempat beli apa lagi. Sebenarnya jaket ni aku beli dekat Decathlon masa sebelum trip Sapporo. Jadi aku sempat beli ni je. Seluar tak sempat, long john tak sempat. Jadi aku pakai macam tu je. And then dengan kasut sneakers. Nak jadikan cerita, masa aku pakai kasut badminton kan, aku main-main snow, tiba-tiba snow tu kan dia melekat dekat kasut and then cair. Sebab tubuh kita ni panas. And then kasut aku basah, kaki tu rasa macam beku. Dengan seluarnya tak waterproof, memang menyesal. So korang boleh ambil pengajaran, please cari barang-barang yang waterproof untuk trip korang lagi smooth dan juga selesa. Okay, last but not least, yang paling penting juga yang selalu korang nak guna adalah tangan korang. Jadi tangan korang ni make sure korang cari sarung tangan yang waterproof jugalah kalau nak main salji. Kalau tak nak main salji, korang boleh cari je sarung tangan yang biasa-biasa. Tapi yang penting dia heat tech, yang tahan sejuk.
Jadi kalau korang pakai pakaian yang sarung tangan kain tu kan, yang tu biasanya tak tahan sejuk. Bila pakai, angin boleh masuk juga dekat celah-celah tu. Jadi memang kena cari glove yang betul-betul waterproof. Kalau korang nak main phone sambil masa trip korang tu, make sure korang cari glove yang ada dekat hujung-hujung jari ni yang boleh touch screen. Jadi tu ada advantage lah untuk korang nak main phone, nak ambil gambar, nak ambil video. Sumpah serius, bila korang nak ambil video dekat kawasan yang sejuk ni, memang tak tahan korang nak pegang kamera tanpa pakai glove lama-lama macam tu. Ataupun korang nak pegang phone, nak tekan butang, buat keluar buka dari glove, tekan, buka dari glove, tekan. Confirm tangan korang akan beku lama-lama. Tak adalah beku betul, tapi akan sejuk, akan rasa sejuk lah, akan rasa macam susah nak cakap, tapi memang sejuk, betul-betul sejuk. So make sure daripada kepala sampai ke kaki kena pilih pilihan pakaian yang betul. Make sure waterproof. Bagi siapa yang nak main salji tu, waterproof tu paling penting. And then kalau korang pergi trip tu sejuk je tapi tak ada salji, no problem untuk korang pakai seluar biasa yang tak waterproof. Kasut sneakers biasa pun boleh pakai, Nike, Adidas ke New Balance ke apa tu, ikut korang. Jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bye bye. Assalamualaikum. See you next video. Bagi yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Bye bye. Assalamualaikum.